rakyat Malaysia sekarang ni sedang marah sangat pada negara biru putih. Yelah, suka hati mereka sahaja nak tahan-tahan misi kemanusiaan sumuk flotilla ini. Sedangkan matlamat mereka yang join ini dan rakyat Malaysia cuma untuk sampaikan misi bantuan makanan, ubatan dan harapan kepada saudara kita yang berada di negara tembikai. Bukannya untuk berlawan, dan dalam kapal tu pun cuma ada aktivis, influencer dan doktor sahaja. Manakah ada peralatan yang bahaya untuk mengalahkan negara biru putih? Tapi negara biru putih ni dia punyalah penakut. Mereka ni pergi serang dan intercept kapal-kapal ni di tengah-tengah perairan antarabangsa. Suka hati mereka je buat benda ni. Sedangkan ini bukan perairan mereka. Dan hal ini adalah jelas telah melanggar Undang-Undang Maritim Dunia. So mereka mulalah buat cerita adu domba itu dan ini untuk meraih perhatian dunia bagi membuktikan yang mereka ini tidak bersalah. Tapi dia ingat Perdana Menteri kita ni nak duduk diam sahaja ke dan cuma melihat apa yang terjadi kepada rakyat Malaysia dan pejuang ini? Jawapannya tidaklah. So Perdana Menteri buat apa? Perdana Menteri ni terus menggunakan semua cara yang sah di sisi undang-undang untuk membebaskan semua aktivis dan rakyat Malaysia ini serta memastikan negara biru putih ini dipertanggungjawabkan atas kesalahan ini. Tapi hari ini kita dapat lihat bukan sahaja pemimpin ini yang bertindak, namun kita juga dapat lihat yang seluruh dunia sekarang ini pun sedang marah kepada negara biru putih. So nasihat saya kepada yang sedang bersatu hati dalam menyuarakan tentang sumuk flotilla ini, beraraklah secara aman dan sila jaga keharmonian negara kita yang tercinta ini. Saya Azri Rashid dan saya adalah seorang orang kurang upaya, juga merupakan rakyat Malaysia. Ini adalah jihad kecil saya dan saya ingin menggunakan semua platform media sosial saya untuk menyatakan ini adalah misi kemanusiaan, bukannya misi keganasan, dan saya menggesa pembebasan semua aktivis ini yang terlibat dengan kadar segera secara selamat.